Kalau minggu lepas kita datang menuntut ilmu, minggu ni kita datang ambil ayam kita. So di samping ayam pick up, adalah sempatlah kita berborak-borak, kutip lagi mana-mana, tanya apa-apa ilmu lagi boleh kan. Alhamdulillah jumpa dengan orang yang baik-baik, yang sudi nak kongsi ilmu, pengalaman semua. So jemput dengar, jemput sama-sama cuci mata, tengok ayam gebu-gebu ni dengan saya. And then inilah kita orang punya pick up ayam. Kenapa nak ambil satu? Tak minum baju macam kecil. Ini pancit ke? Ada kecil pancit ke? Oh, yang belakang betina. Yang ini betina. Tak nampak betina? Jantan tinggi dulu. Ni betina, ni jantan. Betina tak ada rambut. Oh, ni jantan ni, kelabu ni. Jantan. Tapi warna dia rare lah. Lepas sebab dia paruh dia sengit. Kan tak? Dua paruh sengit. $11. Belum lagi. Tangan jantan ni, wah. Tak nampak sangat betina dah. Okey. Nampak ekor dia. Amboi masing-masing dah petang Memang tak. Kalau yang ni mana dengan jantan, kalau dia darker. Jadi dia strap blur sikit, kalau jantan very fine. Yang itu dia punya tu bulat, kalau jantan dia tajam. Daripada hari tu last tengok, nampak dah besar. Tak nampak tak beza. Hari tu nampak kecil lagi. Tak besar dia pun. Kak, tapi nanti nak minta beli dedak orang sikit sebab takut kalau tukar makanan terus tak biasa ke kan. Tak tahu lagi, nak tanya kak. Tak ada tukar. Beli yang macam mana ke? Gold coin. Gold coin. Gold coin yang style. Mana dia dah memang makan ni kan. Dekat depan rumah kita tu memang ada jual dedak, tapi kita tak sure. Ada? Dekat situ banyak. Alamak, nama tak tahu kak, tapi memang depan taman tu ada 3 kedai tu sayang kan. Jual dedak. Kedai haiwan peliharaan, haiwan ternakan. Jauh. Itulah. Cakap ni nanti Gimana? tu mandi pasir. Nak mandi. Jomlah balik. Kena ngajuk kan. Dah betul, dah tak beza sangat dah sebenarnya. Dia ni dengan dia, padahal ni dah banyak bulat. Dia memang kecil kan. Tak boleh, memang tak boleh. Tapi dia cakap itu padahal baru 5 minggu. Ini dengan Raihan pun tak sekali kan? Memang asing dah. Raihan besar sikit dekat atas sikit. Betul. Memang asing tidak lah. Kali-kali. Tu dia. Paruh sengit. Bagi bukan cacing apa, ulat. Yang tu biasa. Ulat roti ke. Tapi tu tak jumpa kedai ikan lagi kat sini. Kenapa kedai kan? Nak beli ulat roti. Dia makan? Makan. Kalau ada yang apa tu yang orang tadi jual makan ternakan tu, mungkin ada BSF ke ni? BSF tu ni. Black soldier Apa dia? Yang kering. yang kalau dekat kita buat kompos dia banyak. Malam tu lemak lagi. Mungkin lah kak. Mungkin. Tu. Lawan. Terbang. Tadi pun tak apa, dia memang satu dash satu reban. Oh, okey lah. Dah kena senang lah. Tak ada risau sangat. So, memang dia duduk ada tu kat sana tu. Oh, yang beli kat dalam tu saya tak pergi. Tapi tu cakap waktu datang. Waktu tu kecil. Ini dah nampak beza dah. Sebenarnya cepat besar lah. Nanti dia dah makin besar, dia tak kenal saya. Cepat balik. Tapi rasanya kalau besar, aku punya sangka sampai
Ikut. Ha, saya pilihkan ke? Jom ikut balik. Satu. Tiga. Dah dapat jumpa. Besar ni, makanlah dia. Hidup. Selotip ni. Mana dia tolak? Ini apa? Mana? Follow BTR dengan like subscribe. Oh. Lia, dia nak goles ke? Goles? Nantilah. Sebab itu harga dia lain. Dia sediakan cukup lain pula. Itu kecil. Itu besar. Itu besar dia ni. Ha? Itu model besar dia. Mana? Kena. Oh, okey. Goles? Mana? Tadi ada nampak macam mak dia. Itu ke kak? Bukan. Goles sini. Togel ni. Tu togel. Siap dia. Goles. Next lah. Kalau awak jaga tu dulu sebab ini manja. Oh. Ni lah kesian. Dia menti. Beli apa? Itu Alex tu. Yang lain okey je. Dia bukan ayam kurang upaya, ayam kurang bulu. Tapi dia nak. Ada nama tak? Ha? Ada nama tak ada? Tak ada. Oh. Baldi lah. Dia sepatutnya macam tu. Ha. Tapi tak macam mana satu ni dia. Hai. Mai. Jadi Tapi tak ada makanan. Bapak makan Nampak daun tu? Oh, mencari perlindungan kat sana. Ya, ni kalau dia dekat luar. Jadi apa Bukan dah kata dia tak ada jenis. Dia macam sedikit lari daripada asal. Dia sepatutnya macam RIR tapi colour dia lari. Kalau macam ni kami tak buat apa, macam defect lah tu. Bukan defect lah, macam So macam ayam kampung biasa je lah. biasa kami makan je lah. Jadi dia merata cari perhatian. Tu kan sama macam ayah ni pun macam tak aku buat. Tapi yang ni lah hari tu dia balik. Oh, silky. Lama-lama lah tarik ni. Okey, tengah ni je tengok. Sebab Silky nak tahu jantan betina lambat. Masalah. Lambat. Cuba Google apa dia kata. Memang dia bergaduh dengan ChatGPT pun memang dia kata lambat. ChatGPT tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Dah kena dah. Dah kena dah. Oh tak ada dah belakang ni. Tak ada dah. Betina. Comel lah yang ni. Comel lah dia. Apa ni yang tak lagi agak ngetas kan? Lama tak ngetas, apa lama tak sekejap. Tak ada dah. Orang nak tak ada. Itu anak kesayangan tu orang nak tu. Oh, comel lah dia memang. Itu dah umur berapa? Tak tahu.
Nampak? Bulan-bulan ni. Dah banyak bulan pun tak itu tak boleh tahu dia tak tahu. Dah besar pun tak boleh tahu. Macam pakai seluar lori. Kenapa lari? Match ni. Nanti aku sebelah ni. Tak bagi. Hai. Ada yang dapat. Ada yang semaya. Okey. Ki. Ada ni. Banyak hari dah. Sebulan, masuk 2 bulan, masuk 3 bulan, kita nampak dia punya posture tu tak cantik. Dia tak duduk dalam apa? Dalam atas pasir ke skam? Sekam. Skam. Skam dia aslinya dia tak kotor. Tapi cuma dia bila basah dia akan, Compact. tapi dia susah nak basah lah. Kecuali kalau ada air tumpah. Hai. Hey. Tapi kalau pasir the best lah semuanya. Oh ya ke? Sebab ada yang kata bila pasir takut kaki bumblefoot. Dia macam tak tahulah. Banyak amonia ke apa semua. Tak sure lah. Tapi saya baca kata kalau macam pasir bumblefoot. Tu yang macam kita orang macam Kalau pasir pantai okey? Kami experience kalau semua pasir sama aja. Oh. Kecuali dia contohnya lah kalau pasir pantai dia bersih sikit. Lepas tu pasir kuari dia putih. Maksudnya dia tak ada kotor sangat. Tapi kalau pasir yang kadang-kadang pasir bukan pasir kuari ni, pasir sungai. Pasir sungai tu kan ada, Bukan berbusuk ni, berbusuk najis ni. pasir sungai dia ada macam tanah-tanah liat sikit. Oh. Nampak juga. Kenapa ikut dia panjang? Sebab kadang-kadang beli pasir paling-paling beli kat kedai tu lah yang dia dah guni siap-siap tu. Nak masuk Tapi takut ke? tak elok. Slowly. Tu kita Hardware pun jual lain-lain. Ah. Ada yang jual pasir kuari putih macam kat luar tu. Kadang-kadang kita orang pernah beli tu macam berlumpur betul. Bila bilas pun macam tak hilang-hilang berlumpur jenuh lah bila nanti kita tanya pasir pantai. Kalau pasir pantai okey pun cari kat pantai lah. Pasir pantai cantik. Tapi pasir pantai dia very fine. So Dia selalu cakap dengan dia, tak apalah nanti saya sapu daun kering letak daun kering. Betul. daun kering cantik. Daun buluh gigi. Daun buluh yang paling cantik. Oh. Kan ada pokok buluh yang depan besar tu saya kata dengan awak hari saya ajak awak tu. Boleh pergi menyapu. Orang kata, oh ini orang Bawa Ferrari lah. orang majlis baru kah? Ferrari sapu-sapu masuk balik tinggal tuang. Yang apa tu yang Indonesian dia buat kurik apa? Apa tu? Nama dia punya channel. Kurik. Oh, tak perasan. Dia macam orang dia nak ayam tu. Oh, tak perasan. Dia orang dalam kering ya. Sebab dia naturally dia kan suka. Jalan gimana tu? Jangan Brahma sudah. Kecil nak yang besar. Kecil yang mana akak rasa okey kak? Kalau akak kata sini Kita nampak lincah sikit. kita okey sahaja. Kita serah pada yang pakai. Panjang ya. Ya, tu yang penting. Kalau pokok Tidak sayang. Bangun-bangun pagi kau sudah mesti macam gitu. nampak yang ni lincah. Okey, awak duduk sini dulu. Nampak lincah. Dah tu kan. Oh, terror. Dia kena paruh je. Oh. Sedap ke situ? Tak ni. Dah petang ngantuk Ya, dia ada roasting bar, roasting bar. Belum. Tak, nanti buat macam ni je pun boleh. Tapi Itulah. tak payah. Tak payah. Kejap, satu-satu. Projek apa nak buat dulu ni, cik? Tanya projek apa dulu? Memang dia orang lah punya rumah. Yang sekarang temporary je. Okey. Boleh. Masuk ni. Sekarang tu ICU je. ICU transit lah. Kalau yang baru tak boleh campur terus.
Kalau ada apa-apa sakit nanti. Bungkuk. Tak nak ada bungkuk. Diam. Dah. Payah dapat dia. Dia kecil. Dia lincah. Dia menyelinap. Bang dah tinggi. Nanti buat sini. Kau ada air rendah. Tapi cuma lain-lain rumah lah kan. Yang kecil yang lain. Pulang. Lulusian. Adalah banyaklah kawan-kawan. Relax. Jangan panik. Nenek dia dah cakap dah. Nanti dah ada telur panggil nak datang. Ya. Oh. Bukan. dekat USJ. USJ. Dia cakap lah nanti dah datang. Habis. Lara angkat. Takkan boleh. Oh, saya nak record video ke awak? Air lupa pula. Kita takut dah. Apa dia nak itu? Tak nak minta beli makanan sikit. Sebab takut apa? Takut tukar makanan, takut dia tak nak makan. So bagi makanan yang biasa dulu sebentar sebelum kita shift kan. Dalam ke? Dah sama. Dalam saja. Allah. Okey, mari. Okey bang, letak je. Okey. Membesar dengan cantik kamu eh. Okey. Kawan. Habis rumah sendiri. Apa ni? Office sendiri. Okey ah. Yang penting ada hobi. Kita dah besar sikit. Jangan bagi turun nasi. Sambil kita makan sikit. Slowly lah. Kita tengok macam mana dia punya respon. Setengah orang dia bagi pisang lagi. Dia bagi pisang sikit. Introduce lah slow eh. Pisang dia banyak fosforus. Sebab kita cari. Tak apalah, nanti kita letak kuih dulu lah. Tak apa. Dah pijak lah dekat. Dia besar takut dia pijak tu kan. Tapi kalau menghala kat sana, diorang kata ada satu kedai India kan? Nanti kita balik, kita singgah. Tengoklah. Kalau kedai tu buka lagi, kita boleh. Yes, boleh ya beli. Kedai India tu lagi murah. Kedai tu buka. Siapa cakap Rosie. Ada 3 kedai kan yang jual dedak-dedak ni area rumah kita. Yang satu besar, jual dengan hebel. Betul. Tak apa pagi-pagi esok dia buka dah. Buka lagi tak rasa. Mungkin lah better tengok. Masuk dalam telefon. Dia masuk dalam bank. Kalau attach dia mau bunyi. Saya takut tu yang RIR tu. Sebab dia dah lama dalam kotak kan. Dia dah lama. Jom balik. Okey. Itu sekian sahaja. Sampai kat rumah pula. Ambil air. Okey, sampai kat rumah pula tengok. Bye. Assalamualaikum. Ni rumah baru awak. Saya tak paksa keluar. Duduk dulu situ. Sabarlah. Sekejap lagi saya ambil air. Berat. Semua dah tu Roasting. yang macam duduk tu sebabnya panggil roasting bar. Dia dah start duduk yang macam nak tidur tu.
dia ni lah ni yang suka tu. Muat tu keluar budak-budak ni. Muat tapi awak kena lipat yang tu turun. So, itulah dia ayam kita dah pick up tadi. I am officially a mak ayam. Yay! And kita tengok, kita bagi dia settle down. Nanti saya kenalkan ayam ni semua. Dan terima kasih sebab ikut journey kita orang ni. And I'll see you in our next vlog. Saya Alia Adam. Jumpa lagi. Bye-bye.